kan. Memang budak-budak memang suka mandi sini. Meriah petang ni. Tu lah batu dia. Assalamualaikum. Selamat tengah hari, geng. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Hari ni aku camping lagi. Minggu ni aku camping dekat Whitestone Campground kat Kampar, Perak. Aku baru je sampai. Perjalanan dari KL tadi lebih kurang 2 jam. Ini first time aku camping dekat sini, dekat Whitestone Campground ni. Mula-mula sampai tadi terkejut juga dengan kecantikan campsite ini, geng. Aku rasa 3 hari aku kat sini boleh enjoy lah, InsyaAllah. Sungai-sungai dia pun cantik. Tu sungai dia. Sungai dia aku rasa memang macam child friendly lah. Hari ni aku ada 2 team, 2 family. Aku dengan wife aku. Lagi satu member wife aku, diorang pun nak join juga kali ni. So ni first time lah kita orang camping dengan member wife aku tu. Alright, geng, aku rasa jom kita set up kemah dulu. Campsite dia redup, cantik, bersih. Nanti aku update lagi lah. Alright, jom kita set up kemah dulu. Alright, geng, aku dah siap set up kemah,
Boleh tahan penat. Cuma yang bagusnya campsite ni dia tak panas. So kalau korang check in tengah hari pukul 12 pun tak ada masalah nak pasang kemah. Macam biasa kan? Yang korang dah familiar dengan aku punya setup, mesti korang dah banyak dah tengok aku punya setup kemah ni. Right, Kodi. Kita pergi tengok sungai dia kejap kan. Sungai dia. Budak tu dah start mandi-mandi dah, dah main air dah. Cantik kan sungai dia? Serius cantik. Hari ni campsite ni full house. Aku rasa full house lah campsite ni hari ni. Sebab hari Minggu. Kita orang camping 3 hari 2 malam. Campsite dia minggu ni memang penuh lah. Sampai ke sana. Ramai peminat-peminat hitam hari ni kan. Ramai peminat kemah hitam. Tapi aku rasa belum ada yang check in lagi. Kemungkinan malam ni sampai esok penuh lah. Kita tengok sungai dia sikit kan. Sungai dia banyak batu, tapi boleh mandi lah. Sampai ke sana lah. Tu budak-budak ada yang dah mandi. Sungai dia ada 2 kan. Satu belah sana satu, belah sana satu. Ada 2. So banyak tempat lah korang boleh mandi. Air dia pun memang jernih lah. Ini aku tak tahu boleh mancing tak boleh mancing. Aku try je lah sekejap lagi. Tengok try casting. Memang full house hari ni. Kita tengok sikit dia orang ni. Awal-awal dah masak dah. Nasi dengan ayam goreng. Sedap. Jom kita makan dulu. Ini hari aku tapau ya. Kalau hari first day camping memang siang hari tu aku dah akan masak lah. Sebab kita dah penat drive jauh. Lepas tu setting kemah lagi. Kalau hari first day memang aku tak masak lah, bungkus je. Dia White Stone ni geng, sebelum simpang masuk tadi tu, dia ada satu kedai yang jual nasi. Korang boleh tapau kat situ. Tapi kalau korang yang jenis rajin nak masak, boleh je masak. Kalau macam aku, first day memang aku tak masak lah tengah hari. Nanti malam je baru masak. Sambal belacan sikit kan. Tak ada sambal belacan tak jadi. Ada sambal sikit. Aku makan dululah. Ini wife aku ni dia tambah sikit aku makan.
Ada sayur sikit. Boleh buat kuah-kuah sikit tu. Malas nak keluar pinggang kan. Keluar pinggang lagi nak kena basuh. Kita makan je macam ni dulu. Sebab hari bersedia petang memang penat kan. Kalau saya tak kemah pun dah penat. Nak masak, nak basuh lagi memang malas. So kita makan apa yang ada dulu. Belum. Bismillah. Petang ni memang meriah betul dia orang mandi. Sungai dia memang cantik kan. Memang budak-budak memang suka mandi sini. Meriah petang ni. Aku nak pergi try mancing kat ujung sana, jauh sikit dari budak-budak mandi. Aku tak tahu nak turun ke tak. Dengan budak-budaknya ramai ni, boleh je kejap lagi turun. Saya tengok mandi. Okey geng. Masa aku on the way masuk tadi, aku ada tengok orang berniaga durian tepi jalan tu. Aku rasa nak pergi beli lah durian ni. Tengoklah sedap mahal ke murah ke. Jom kita pergi tengok dulu. Dia kalau jalan kaki jauh sikit. Aku kena naik kereta sikit. Dia tak jauh pun, depan tu je. Tapi kalau jalan kaki agak jauh sikit. Alright, jom. Bau gila. Allah. Lima. 6 kilo. Kan? 6. Oh. 6 kali 3. Enam kilo semua, 6 kilo. 18. 18. Ni mana ada. Dah. Mak ayah tak ada ya. Ayah tak ada. Lupa selama sedikit. Okey. Tak jauh. Oh ya. Okey. Okey. Oh. Oh ada lagi. Mana ni? Betul, yang tu lah. Dua kilo. Kampung yang tadi. Timbangkan, timbang balik kali. Kampung ini 26. Oh, betul. Mana camping lah, camping lah. Dekat Weston. Yang macam mana? Boleh lah. Lagi dua. Alright. Jom.
batang hijau je. Pulang. Batang hijau je. Kita try pun manis tadi. Boleh tau. Kek batang baru ni. Dengan set. Mana fresh? Bapak bau on. Set. Pakai kopi lah. Ya, aku try. Abang pandai. Bau boleh. Abang pandai main ni. Macam itu dah aku cakap MX tak boleh scan kan? Ha. Abang pandai main ni. Pandai. Dia putih lah. Sampai main pula. Main pula. Ni. Main. Mana? Ni sudah. Ni 24. Tak, ada. Dah ada. Ini yang dia bagi free lah. Ini dah sedap. Yang free pun sedap. Tak tadi dia memang dia tukar kan. Dia biasa je. Tapi banyak kali lah. Nasi baik pergi kat luar ke? Total kira RM18. Tu lah. Dia tukar 20. Juga aku kan? Aku kawan kampung semua dah bikin ada. Dah. Tak kedah di pasar pun. Aku tak okey. Dulu. Agak kira free tu. Sedap kan? Sedap kan? Nampak aku letak atas. Dah start bakar dah. Ya awak tak ambil kita punya tu. Ha. Kita nak bakar di sini. Kita nak bakar sate kat situ tu nak bakar kat sini. Ya, okey ni ya. Bakar kat situ boleh saja. Bakar mana? Situ boleh. Ha. Bakar kat sini, makan kat sini. Nah, bakar kat sini, makan kat situ. Ni boleh bakar sate. Jek, duduk atas tu nak pergi. Duduk kat sini. Apa? Boleh je, duduk je. Agak dalam kereta ambil je. Nanti pagi makan tau mama. Okey ke tak tu? Okey je. Abang. Abang. Habis. Okey, 1, 2, 3. Abang duduk yang kat sini. Abang duduk sini. Bawah lampu ni. Tu. Pandang. Daging semua ni. Sekejap. 1, 2 berhenti. Adik. 1, 2, 3.
Sate geng. Ayam, Ayam tu okey tak? Tu rasa tu. kambing, sosis. Cukup package malam ni. Ha. Ni apa ni? Kau ni apa ni? Niza masak Maggi. Shabu-shabu. Dengan Maggi-nya. Ni Maggi. Nak Ramizah ni dah. Dia yang dah ke? Adik duduk sini, adik makan. Adik kena makan ayam tadi, nak Maggi tak? Betul? Kuat nak adik makan? Air. Weh, tak ambil air batu, tak dengan air kok ke? Dia nak makan dia tak lah. Masa bakar ni pun haus juga. Enggak nak beli. Aku tanya nak tambah ke nak kurang dia. Dia pun tak tahu dia nak tambah ke nak kurang. Nanti tak habis abang habiskan. Ni tadi ada binatang ke? Tak ada. Apa dah? Ketuk juga. Nak ketuk aku tambah sedap. Meriah makan malam ni. Itulah tu, padahal macam simple je mana. Pun. Dia dah bagi clam. Makan lah tuan. Ni habis ke ni? Ni. Tak nak. Dia makan tak banyak. Malu tak? Tak. Tak malu. Sate saja bau 6 ke berapa tadi? Sate je bau baru 6. Oh, ini bau. Bau lain. Nanti sebut bau. Jangan suruh. Nanti sebut bau. Jangan. Bau. Ini. Lainnya. Wah, kambing pun. Apa yang ada di mana? Kita ada kita apa kena kita itu. Good.
Assalamualaikum geng. Good morning. Alright, hari kedua aku dekat Whitestone campsite ni. Okey. Semalam aku lepas makan semalam, tak sempat nak sambung video. Memang badan dah penat, lepas tu makan pun kenyang. Memang betul-betul penat lah semalam. So lepas makan tu aku terus tidur, tak ada buat video. Lepas tu masa tengah tidur tu geng, jam 3 pagi semalam, jam 3 pagi hujan betul-betul lebat. So kita orang bangun lah, kita orang bangun kemas-kemas apa yang patut lah. Hari ni nak mandi pun tak boleh sebab semalam hujan lebat, dia dah jadi air, dah jadi laju. So hari ni tak ada aktiviti apa kot, nak mancing pun tak boleh, apa pun tak boleh lah. Alright, jom aku tour campsite bagi korang tengok lah apa yang ada dekat Whitestone campsite ni. Alright geng, jom. Okey geng, kalau korang mula-mula masuk, korang akan nampak dia punya signboard ni lah, Whitestone campsite ni. Dekat mula-mula masuk tu akan jumpa kaunter pendaftaran lah. Campsite dia ni sangat luas geng. Luas gila campsite dia. Toilet dia dekat toilet depan sekali ni ada. Lepas tu belakang sekali pun ada toilet dia. So dia ada 2 toilet lah. Ni dia punya office. Lepas tu dia punya tapak lah. Tapak dia starting lagi depan ni lah. Pun banyak kosong ni. Memang banyak kosong. Tapi belah-belah sungai sana, belah-belah sungai memang penuh. Sampailah hujung belah-belah sungai. Belah depan ni kosong sikit. Tapi memang ramai lah hari ni. Yang bagusnya dekat sini kan, sarapan pagi ada. Nasi lemak. Pagi-pagi dia ada nasi lemak. So ini dia punya, inilah. Tengok bang. Ini dia punya kedai runcit lah. Kedai runcit dia komplit, semua ada. Sarapan pagi nasi lemak pun ada bang abang ni cakap air panas, air sejuk semua ada. Komplit campsite ni. Tak perlu risau. Abang CEO bang? CEO tengah tidur. Oh, CEO tengah tidur. Saya pengurus kafe. Oh, abang ni pengurus kafe bang so semua dekat kafe ni komplit bang InsyaAllah lah. InsyaAllah komplit. Yang bagusnya geng, ada breakfast nasi lemak. Korang tak payah masak. Beli je. Nasi lemak, bihun, mi. Nasi lemak, bihun, mi semua ada. Ais batu pun ada geng. So inilah dia punya kafe. Oh, tapak dia sampai ujung ni pun ada tapak. Luas geng. Campsite dia memang luas gila. Rasa 1, 2, 3, ada 4 layer nak sampai ke sungai tu. So korang tak perlu risaulah tempat ni. Aku rasa kalau booking lambat pun tak ada masalah, mesti ada kosong. Cuma korang tak dapat tapak-tapak yang berdekatan dengan surau, berdekatan dengan sungai lah. Geng, ini surau dia. Dia ada surau dia.
Kita tengok dia punya surau sikit. Surau dia. Alright, ini tapak sebelah sungai. Sebelah sini pun ada tapak lagi. Memang betul-betul besar campsite dia. Pasal ni tapak dia ni sampai ke belakang ada. Ini tapak aku lah. Tapak member aku lah. Tapak aku ni R04 dengan R05. So tapak aku ni kelebihan dia ada gazebo lah. Kalau korang ada family ramai nak barbecue ke nak makan ramai-ramai ke, boleh pilih tapak yang macam aku ni, R04 dan R05. Dia punya tapak sampai ke belakang kan. Tapak dia pun dipenuhi dengan pokok-pokok sawit. So pagi, tengah hari, petang takkan panas. Ini toilet dia lagi satu. So dia ada dua toilet lah. Satu dekat depan, satu dekat belakang lah. Perempuan, lelaki. Tengok kan tapak dia. Sampai ke belakang sana pun ada tapak. Tapi jauh sikit lah dengan sungai. Kalau korang nak lebih kepada privacy, bolehlah pilih tapak-tapak ni. Tapak C. Ini tapak C. C16, C18. Plug point semua ada sampai sini, cukup. Luas betul. Tengok. Tadi tu surau kan. Sampai ke belakang sana. Sinki dia ada tadi dekat tengah-tengah ada sinki dia. Satu sini sinki ada, dekat toilet depan sana tadi ada satu sinki. Lepas tu dekat tengah-tengah tu pun ada satu sinki. So kalau korang nak basuh-basuh pinggan, memang tak penat lah. Sebab dia punya toilet ni tak jauh dari tapak. Kalau yang tapak yang kat depan dekat dengan depan, tapak yang belakang dekat dengan toilet belakang. Sinki dia pun tengah-tengah ada. Ni sinki dia yang sebelah tengah lah. Okay, ni sinki dia. Kereta korang tak perlu risaulah, boleh parking dekat belakang tapak korang. Kalau tapak korang jauh sikit, korang kena parking, boleh parking belah-belah sini lah. Kalau macam tapak aku ni, boleh terus parking betul-betul sebelah tent aku. Alright geng, itulah dia tapak-tapak yang ada dekat Whitestone Campground ni. Memang betul-betul luas geng tapak dia. Tapak banyak, tapak selesa. Semua batu, tak ada yang tanah. Semua batu-batu putih, sebab tu nama dia Whitestone kot. So macam semalam hujan lebat kan, tak ada apalah tapak. Kalau hujan lebat pun kepala air pun takkan sampai.
Alright, jom kita sambung lagi, kita pergi tengok sungai jap. Santai kawan. Okay, semalam hujan lebat. So tak ada orang mandi lah hari ni. Kepala air kan. Pukul 4 pagi hujan semalam. Sekarang dah dekat pukul 9.30. Masih belum okey lagi lah. Memang tak ada orang mandi lah. So inilah salah satu kekurangan bila hujan. Budak-budak tak dapat mandi lah. Orang tua pun tak dapat mancing. So hari ni aktiviti dia aku santai je lah. Relax, rehat, healing. Nak mancing, nak mandi memang tak boleh dah. Kena tunggu petang sikit tengok macam mana. Alright kan, jom kita makan dulu sambil tengok air sungai. Walaupun air sungai tak berapa jernih. Dah tak sejuk air. Nampak? Tadi aku dah makan nasi lemak yang beli dekat depan tadi. Makan satu je. So ni kita sambung balik lah. Makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun air keruh, dia orang tak mandi kan. Mandi tetap mandi. Ni air keruh macam ni, macam mana aku nak mancing? Memang tak dapat mancing lah. Sebenarnya boleh je mandi, tapi itulah air laju. Malam hujan memang betul-betul lebat. Hujan pukul 3 pagi semalam. Mandi dek. Ramai lagi yang belum check out ni. Aku rasa petang-petang sikit kot. Mungkin ramai yang check out lah. Alright geng. Sekarang pukul 5 petang. Aku nak tunggu pergi mandi jap. Aku tengok dia orang main seronok lagi mandi kat bawah tu. Aku nak pergi join lah. Jom.
Laju. Oh, batu-batu. Dia memang ni. Dia Dia tak sibuk sini. Tahu lah. Asal tak sibuk. Campsite saya. Dia. Oh, anak CEO. anak siapa? Tu hari-hari. Betul. Campsite saya. Dia lah bos. Dia malam kan dia dah nak pulang abang ni. Itu nak tekan hitam. Laju. Abang cakap sikit bang, hai. Sekarang kita ada kat mana? White Stone, Kampar. Adik, kita ada kat mana sekarang, adik? Kita tengah buat apa sekarang ni? Ha? Ada batu. Dah ada batu. Batu banyak. Buka dah ada bukti dah ni. Dia nak Boleh ke? Boleh ke? Dia pegang angka dia, Zid. Pegang. Pegang. Aduhai. Pegang elok. Hanyut pula laki aku ni. Patut dia buat tali kat situ laju. Ni belakang batu ni tak laju sangat. Dugong ke? Ikan paus. Dugong ke ikan paus? Ha? Ni ikan apa? Adik? Ikan apa ni? Ikan ke ikan paus? Ni uncle ni. Ikan apa? Ikan paus. Sampai ke sana ada orang. Off kan? Boleh lah geng. Puaslah mandi sikit. Sekejap. Jom kita merentas. Kita pergi tengok campsite sebelah jap. Jom.
Kalau nak jalan-jalan. Nak balik dah. Jom, jom. Kau jangan takut sebab nanti kita bakal balik. Nampaklah adik ni. Nampaklah adik ni. Nampaklah. Nampaklah adik. Nak main lagi tu. Alright geng, jom kita pergi tengok campsite sebelah sekejap. Sebelah ni je, dia betul-betul bersebelahan dengan Whitestone campsite ni. Tu kan campsite sebelah dia, nama Disahum Survival Campsite. Tapi campsite ni aku rasa kereta kena parking kat luar ni lah. Lepas tu baru korang boleh bawa masuk korang punya barang ke dalam campsite lah. Disahum Survival Campsite. Sungai yang sama kan, tapi dia depan je, betul-betul bersebelahan. Cantik juga campsite dia. Tapi korang kena menapak. Cantik juga campsite dia geng, tapi pasal korang kena menapak sikit dah masuk. So korang kena ada wagon lah untuk mengangkut barang masuk ke dalam ni. Sungai dia lagi luas. Best sikit nak mancing ni. Sana sungai dia macam sempit sikit lah. Ni aku tak pasti tapak ke apa. Kalau macam campsite campsite korang tadi, ramai lagi yang stay sampai hari Senin. Campsite ni memang dah kosong, tak ada orang lah. Sungai dia lagi cantik ke? Serius? Sungai dia lagi luas. Air pun kurang laju sikit. Campsite tu air laju sangat. Kekurangan campsite ni yang aku nampak geng, dia tapak dia tapak tanah. Dia tak ada batu macam Whitestone tadi. Ni kalau hujan tent korang akan kotor sikit lah. Oh, dia siap ada ni geng, tempat mandi menarik, batu putih dan tapak wild. Jom kita usah. Aku rasa campsite ni korang kena datang ni geng. Korang kena datang campsite ni.
korang boleh berjalan sampai ke dalam tu. Aku nak keringkan baju je sebenarnya ni sambil tinjau-tinjau campsite ni. Oh, inilah yang dinamakan Batu Putih ni. Sampai laju lagi dia pergi. Nak mandi ke? Cantik kan? Tapi aku tak tahu ni korang boleh mandi ke tak boleh mandi kat sini. Kau rasa boleh lah. Rasa boleh mandi lah. Sana-sana boleh mandi. Cantik kan? Tu lah batu dia. Laju betul dia dah sampai ke sana dia. Anak terjun lah. Wah, laju. Bahaya sikit. Korang dah tengok tadi kan, memang cantik tempat dia. Campsite ni Disa Home Survival Campsite. Korang kena datang kan. Tempat mandi dia pun okey. Kalau korang tengok kat bawah sana, tempat mandi tu memang boleh mandi lah sana. Kerana air tak berapa laju. Dia memang beritahu, dia memang tulis dekat signboard tadi tu, memang tempat spot mandi sini. Alright, jom kita balik ke campsite lah. Sorry geng, tadi aku cakap kereta tak boleh masuk, korang kena menampak. Aku silap. Sebenarnya korang boleh masuk kereta, boleh masuk belah sana lah. Kereta boleh masuk dan boleh parking kat sini lah. Kalau korang datang awal, boleh masuk lah. Kalau korang datang lambat, mungkin susah sikit. Alright. Disa Home Survival Campsite. Kalau korang nak booking, boleh kontak nombor tu lah. Alright.
tu sana dia punya jalan masuk parking kereta. Dia betul-betul bersebelahan dengan aku punya campsite. Macam biasa, menu wajib setiap kali camping, oden. Ada oden, tu daging, gnocchi, sayur, Maggi pun ada. Gnocchi mana? Ya. Dari kedai dah. Oh ya. Apa? Kedai dah bang. Sabar cak minum dulu. Sabar. Belum gerak lagi. Abang ambil kepik dulu tapi belum boleh masuk lagi. Ambil kepik dulu. Ya. Dah. Masuk semua ke Maggi? Masuklah semua. Maggi tu masuk semua. Ya. Dah, kita tambah lagi. Ibu nak. Nak. Nak apa? Daging. Dah, ibu dah letak dah daging. Yelah, sabar. Ini tu. Dah? Pegang dulu. Ambil apa? Dah, Inuki dah bang. Kejap lagi tambah lagi. Sana lah ni. Kau dah ambil dah. Ada tu bang? Tak dekat tu. Nak. Bakso. Ambil kecil-kecil dulu. Nak ambil bakso lain bang. Kecil dulu. Ambil bakso. Dah, dah letak dah semua tadi. Kon? Dah. Ni. Ada tak buat putih tu sikit. Dah. Tadi tak mahal. Dah. Oh, bagi ni. Dalam ni. Tinggal dulu. Tinggal buat. Dia. Tinggal dulu. Tinggal dulu. Dia mabuk dia nak. Letak dia tu sebelah. Kami yang makan. Kita pakai jari tu tak. Dia cuma melihat. Banyak kali aku tengok, oh ni lah. Itu yang orang. Alright geng, selamat tengah hari. Alright, sekarang dah dekat pukul 1, 12.45.
tiba masa untuk kita orang check out. Alright geng, review aku untuk campsite ini, bagi aku campsite ini memang best lah. Aku boleh bagi 5 bintang untuk campsite ini. Whitestone Campground 5 bintang, memang terbaik. Sebab apa? Bagi aku campsite ini tak panas, redup sepanjang masa. Dari pagi sampai petang memang redup, so korang takkan rasa panas. Second, campsite dia bersih. Lepas tu tapak dia tapak batu, so kalau hujan lebat korang still selesa untuk camping. Lepas tu toilet dia bersih, cantik, luas. Surau dia, fasiliti dia, dia punya kedai apa semua komplit. Lepas tu jarak dia dari KL pun tak jauh, dalam 2 jam je. So bagi aku itu semua okey lah. Alright, so tak ada apa kot. Aku rasa setakat ini je video camping kali ni. Next camping aku tak pasti lagi dekat mana. Kita tengoklah. Aku rasa mungkin cuti 1 ke 2 bulan lah. Tengok keadaan lah. Alright, apa-apa pun Whitestone Campground terbaik. Yang mana dah subscribe tu aku ucapkan terima kasih. Yang mana belum subscribe tu boleh tekan butang subscribe, like and share. Alright, kita jumpa di next video. Assalamualaikum.